Okey guys, ni apa nama gambar kilang daripada pandangan atas. Kilang Spritzer memang besar kat depan aku ni. Ni kilang dia. Kilang Spritzer. Cuma kita boleh main dekat Eco Park ni lah. Okay guys, the next destination, aku berada dekat Spritzer Eco Park Taiping. Tadi kami dah check out hotel. Awal pagi tadi dah makan dekat apa nama, kedai makan dekat railway station, jalan kereta api lama. So sekarang aku dekat Spritzer Eco Park ni. Ralik lelah kali hampa pijak dah. Naya ke tu. Dia gad tu tengok badan dia. Ni kat depan aku ni. Dia rapat dengan dia ni. Okey, kat depan aku ni yang hijau-hijau, berguna hijau tu, itu adalah kilang Spritzer. Kat sini ada apa? Free Wise Monkey, Kizone, Photoshop, Mavis, Discovery Tunnel, tapi tak ada gambar. STD, Land Visit and Souvenir. Tak nak beli benda. Ini decoration. Welcome to Spritzer Lodge. Spritzer. Ni kalau hampa nak tahu kilang Spritzer ni ada dekat Taiping. Ni dia punya Eco Park dia. Besar tempat dia. Wah. Ni adalah Faris. Okey, ni mini golf. Kids RM15, adult RM20, senior citizen RM15. Family package RM65. LED ball. LED ball. Oh, patutlah dia boleh main malam. Main kat sini lah bayar. Mini golf, day and night counter, Spritzer Eco Park. Okey, ni tempat main golf dia. Ni untuk layan budak-budak boleh lah ni main golf kat sini. Dia panggil mini golf. Ni dia punya, orang kata apa, padang golf dia lah. Kuih kat sini. Bahaya tempat dia ni. Boleh lah santai bersama keluarga. Bawa ampai ronda-ronda. All animals are wild. Semua binatang adalah liar. For your safety, do not feed or touch them. Mungkin kat sini ada monkey. Wah. Okey guys, siapa yang main ke Taiping, hampa boleh main dekat Spritzer Eco Park ni. Boleh buat aktiviti dengan family, boleh main golf, dia panggil mini golf. Siang dengan malam dia buka kat kawasan ni. Cuma hampa perlu beli tiket dan mereka akan bagi set golf lah untuk main dekat kawasan ni. Tempat orang kata bukannya padang golf macam yang ni ya, standard biasa tu kan. Cuma dia panggil mini golf kan. Ada tempat-tempat menarik untuk hampa nak tangkap gambar. Contoh kat belakang aku ni, lawa. Dia punya Eco Park dia memang cantik guys. Rugi kalau hampa mai ke Taiping, hampa tak melawat dekat Spritzer Eco Park. Tempat yang teduh, tenang.
Dia bawa family. Memang luas lah tempat ni. Cantik. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Okay guys, ni apa nama gambar kilang daripada pandangan atas. Kilang Spritzer memang besar ya. Kat depan aku ni. Ni kilang dia. Kilang Spritzer. Ni tak boleh masuk dah ni. Cuma kita boleh main dekat Eco Park ni lah. Ni depa dekor untuk Christmas punya. Welcome to the global top 100 sustainable destination Taiping. Spritzer Eco Park. Kilang air mineral je, dia boleh ada kawasan luas sampai macam ni. Memang orang kata brand, antara brand yang dah lama dah establish lah. Jom kita masuk kedai tengok ada apa. Ni air mineral dia. Antara produk-produk Spritzer. Spritzer Golf NMW untuk bola golf. Walkway fish feed area ada juga. Kat mana? Kat mana? Enter the cafe fish feed area. Area mana? Kat kafe. Cafe tadi ya. Dalam Cafe mana? kafe tu. Cafe yang belakang ni ya? Oh ni. Ada tempat makan ikan. Jom. Habis dah? Dah. Ya. Adaan. Okey geng, habis lawatan kami ke Spritzer Eco Park. Cuma kilang tak boleh masuk. Ni dekat punya, dia punya Eco Park dia ataupun taman eco dia. Kita boleh main apa nama mini golf 18 lubang. So the next destination kita kat mana? Kita pergi makan dulu. Okay guys, see you. Bye.